Okay, hari ni aku panggil 4-5 orang technician. Mungkin ada yang dah pandai pakai, ada yang baru tahu pakai. Jadi aku nak ingatkan lagi sekali, kita sediakan software supaya tak tersilap minyak. First hari ni aku nak sentuh pasal minyak lah. Sebab ada kes sebelum ni customer datang, dia tukar original punya minyak, bila start engine dia bunyi kasar. Itu hari ada kes Volvo. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia tersalah pakai minyak. Sebab tu kita bagi tahu dekat kita punya technician, walaupun korang ingat ataupun tak ingat, kita kena always check dan refer sistem ni supaya tak tersilap pakai minyak untuk kereta customer. So hari ni aku nak tunjuk contoh aku bagi untuk B48 ni. So yang ni kau boleh masuk kat sini macam biasa dan pilih model kereta dia X1. So tengok yang ni F48, kau kena tahu model. Kalau tak tahu boleh masuk chassis number, tengok model dia. Lepas tu kau boleh check dekat dia punya engine oil lah. Kalau dia nak buat brake service ke apa, boleh refer sini. Tapi hari ni aku nak cerita pasal engine oil dulu. So kat sini dia ada tunjuk semua grade engine oil dia berapa grade. Lepas tu untuk temperature berapa dan juga semua sekali jenis-jenis minyak yang boleh masuk kat kereta ni dan berapa liter dia pakai. So kat sini aku tunjuk satu contoh lah. Kalau kat kita pakai Champion ataupun original. So Champion pun kita banyak grade. Contoh aku bagi ni 5W30 C3. Kau kena tengok dekat belakang dia ni. Make sure approval dia ada. Yang ni kau kena tengok BMW Long Life 04. So kena refer sini OEM LL04. Dia boleh pakai 540, 530 dengan original dia asal kilang 030 lah. So yang ni 530 ngam. Kau nampak? Aku bagi lagi satu contoh. Kalau in case tersalah pakai minyak, kau tengok kalau macam yang ni 0W20 LLFE. Original dia pakai 030 kan. Tapi kau kena tengok dekat belakang ni, dia ada tak untuk BMW. So yang ni Porsche, Volkswagen. So memang untuk yang ni tak ada untuk BMW lah. Dia ada 0W30 juga untuk Champion, tapi yang tu kat depan. So pentingnya supaya kau tak salah pakai minyak dan tak jahanamkan kereta customer. Dan berapa liter customer pakai pun kena tengok supaya isi tak terlebih dan juga tak terkurang. Lagi satu dia punya tok ikat dia punya oil filter dengan drain nut supaya tak loose kau punya customer punya drain nut dengan oil filter dia. So oil filter dia banyakkan plastik, bila kau over tighten dia boleh loose lah ataupun crack. Kat sini banyak lagi kau boleh refer, tapi hari ni tu je aku nak bagi tahu pasal minyak tu memang penting. Cara kau explain dekat customer, kalau macam customer tu cakap, bang saya nak pakai 020 ke 030 ke, kau boleh refer sini. Boleh ke tak boleh, kita boleh suggest customer. So yang tu je untuk hari ni aku nak share. Kena selalu pakai supaya korang ingat dan juga senang lah untuk refer. Kalau contoh buat engine ke, buat gearbox ke, semua ada kat dalam ni. Dia punya minyak berapa liter, dia punya torque screw berapa. Okey, tu je. Boleh sambung kerja. Terima kasih.